Tapi kalau kita lihat rekod selama 20 tahun yang lalu, Felda ini dikuasai sepenuhnya oleh pimpinan UMNO. Dan terakhir sekali Datuk Seri Sabrici, bekas Menteri UMNO, bekas pimpinan UMNO. Konteks saya masih lagi pimpinan UMNO, sehinggalah baru-baru ini beliau ditukarkan dengan Tan Sri Badri, bekas Ketua Setiausaha Pembendaraan Negara. 2017 Felda mencatatkan kerugian bersih kira 4.9 bilion. Siapa yang mentadbir dan mengurus Felda pada masa itu? Yang mengurus Felda pada masa itu adalah Barisan Nasional dan UMNO. Tahun 2017 itu 4.9 bilion itu merupakan antara kerugian yang terbesar dan tercatat dalam sejarah Felda. Kertas putih dibuka pada tahun 2019 ketika mana Pakatan Harapan 1.0 di bawah Tun Mahathir menunjukkan kedudukan kewangan Felda merosot dengan ketara. Selepas 2012, hutangnya meningkat daripada sekitar 100 juta pada tahun 2007 kepada lebih 12 bilion tahun 2017. Tuan-tuan kena faham, tahun 2007 sampai tahun 2017, tempoh 10 tahun itu, yang menguasai Felda adalah UMNO dan Barisan Nasional. Laporan audit negara bagi tahun kewangan 2022 pula menunjukkan Felda masih mencatat kerugian bersih 1 bilion dan mempunyai komitmen pinjaman berbilion ringgit. Maknanya ketika mana 2022 itu yang memerintah pada masa itu adalah Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional, masih lagi 1.005 bilion. Apa punca utama kerugian Felda? Saya nak sebutkan di sini supaya masyarakat Felda jangan mudah tertipu dengan cerita-cerita daripada orang UMNO dan Barisan Nasional ni. Pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional ni tak habis-habis cerita tentang kita nak keluarkan kertas putih, nak dibentang kertas putih, nak buat RCI sebagaimana tabung haji. Boleh. Saya ingat kita sangat sukalah kalau orang Pakatan Harapan, dia sukalah kalau kita boleh buat kertas putih dan RCI tentang Felda. Dan kita mencabar pimpinan UMNO Barisan Nasional. Kalau benar kita nak bersihkan Felda, nak tengok supaya rakyat melihat siapakah dalang di sebalik kerugian dan kemerosotan urus tadbir Felda sehingga mengalami kerugian yang teruk, yang parah, yang akhirnya menanggung adalah siapa? Menanggungnya adalah peneroka Felda. Satu, pelaburan yang agresif tanpa penilaian, due diligence yang mencukupi.